Sedihnya sekarang orang Melayu ni dalam keadaan bahasa Melayu pun tak pandai, bahasa Inggeris pun tak pandai. Jagat maya kembali diramaikan oleh perbincangan soal bahasa dan identitas nasional. Kali ini sorotan tertuju pada Malaysia setelah muncul berbagai diskusi mengenai kemampuan berbahasa Melayu di kalangan sejumlah tokoh publik. Fenomena tersebut memicu perdebatan luas tentang pentingnya menjaga bahasa nasional sebagai simbol persatuan dan jati diri bangsa. Banyak pihak menilai bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga cerminan sejarah, budaya, dan identitas sebuah negara. Sedihnya sekarang orang Melayu ni dalam keadaan bahasa Melayu pun tak pandai, bahasa Inggeris pun tak pandai. Itu yang menyedihkan saya. Kalau saya rasa mesti menguasai satu bahasa. Tapi kalau dia menguasai bahasa Inggeris sahaja, saya sedihlah. Kuasailah bahasa ibunda dulu. Tapi tak ada. Kita rasa kepada bahasa ibunda tu dah belum ada lagi. Dah hilang. Saya sekarang risau sebab orang Melayu, pada hemat saya lah, hanya menggunakan bahasa untuk perhubungan. Belum lagi menggunakan bahasa untuk nilai estetik yang tinggi. Bergurau senda dalam bahasa yang indah, ya. Menyampaikan mesej dalam cara yang cita rasanya luar daripada biasa. Saya rasa orang Melayu dah tak pandai. Kena belajar balik. Kena pandai. Orang kata buat berpantun dan sebagainya itu macam menidurkan orang Melayu. Tidak. Ya, unsur keindahan tu ada. Bukan untuk bercinta semata-mata bahasa tu, ya, untuk menyampaikan buah fikiran yang indah-indah. Selain daripada itu, aspek kebersihan juga perlu dititik beratkan dengan memastikan pengurusan sampah dapat diuruskan dengan cekap sekaligus mencerminkan Terengganu sebagai sebuah negeri yang mengutamakan kebersihan dan ekosistem pelancongan. Dalam memastikan kebersihan dan kesihatan rakyat, Kerajaan Beta telah membelanjakan hampir RM130 juta setiap tahun bagi menampung kerja-kerja pembersihan awam dan pengurasan sisa pekerja. Seharusnya perbelanjaan ini boleh dikurangkan sekiranya semua pihak mengambil sikap bertanggungjawab berkaitan soal kebersihan. Oleh itu, Beta mencadangkan agar kerajaan negeri mengambil inisiatif sewajarnya untuk membudayakan mentaliti persekitaran bersih di kalangan. Perdebatan semakin menghangat ketika sejumlah pengamat dan akademisi menyoroti tantangan penggunaan bahasa Melayu di tengah masyarakat yang semakin global. Kekhawatiran muncul karena generasi muda dan sebagian kalangan elit dinilai lebih sering menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana masa depan bahasa nasional jika tidak terus dijaga dan diwariskan secara kuat. Di tengah diskusi tersebut, Indonesia kerap dijadikan contoh keberhasilan dalam menjaga fungsi bahasa nasional sebagai alat pemersatu bangsa yang sangat beragam. Dengan ratusan bahasa daerah yang hidup dari Sabang hingga Merauke, bahasa Indonesia tetap menjadi penghubung utama dalam pendidikan, pemerintahan, media, dan kehidupan sosial. Keberhasilan ini dianggap sebagai salah satu faktor penting yang memperkuat identitas nasional di tengah keberagaman budaya yang luar biasa. Pernah menyatukan pedagang Arab, Cina, India, Eropah dari Melaka. Jadi hari ini ada yang mahu jadikan bahasa ini sebagai alat pecahan. Itu bukan warisan sejarah. Itu adalah pengkhianatan pada sejarah. Bahasa Malaysia, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan kita. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita semua mempunyai tanggungjawab untuk menguasainya. Ini adalah bahasa perlembagaan, bahasa parlimen, bahasa negara. Bahasa Malaysia adalah bahasa penyatuan nasional, bahasa yang membolehkan kita bercakap sebagai satu bangsa walaupun kita datang daripada latar belakang yang berbeza. Keberjungan yang jalankan daya upaya mana kita boleh
Mengenai melawat, saya jawab sama kita. Merujuk kepada warga asing is considered visitor kepada negara kita. Muhammad cakap Ada- Dia Muhammad cakap betul-betul. Saya tak berapa jelas. Bukan saya je, ramai yang tak jelas ni. Cakap bahasa jelas sikit. Terima kasih Muhammad. Takut mengelirukan Dewan. Terima kasih. Akaban Turkmenistan Kuala Lumpur. Sabihat Speaker, Aceh, macam mana kita nak faham bahasa Kuala- Melayu pun tu? Patang Kuala Lumpur. Sila Patang bahasa Kuala Melayu pun Lumpur. Anu. Dan Kita nak penambangan faham. Siwahan. Yang tanya lain, jawab lain. Seperti Yang Berhormat Hulu Terengganu. Nancing, Tawau. Gelintir ahli parlimen kita gagal bertutur dalam bahasa kebangsaan dengan baik. Kadang-kadang perkataan yang disebut terlalu berbeza sampai habis lari maksud dia. Tapi pelik kan? Kalau tak boleh berbahasa kebangsaan dengan baik, nampak biasa je. Cuba kalau tak boleh berbahasa Inggeris dengan baik, mesti kena kecam habis-habisan. Ahli parlimen yang tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan dengan baik, tak boleh dijadikan sebagai wakil rakyat. Bahasa kebangsaan adalah identiti negara dan jati diri kita. Dan mereka perlu arif menggunakan perkataan-perkataan tertentu. Dan setiap penerangan mereka harus difahami dengan baik. Entahlah, nak salahkan mereka 100% pun tak boleh. Sebab mereka ni semua lahir daripada sistem yang telah ditetapkan oleh bapa kemerdekaan kita dulu. Sistem yang dibuat dengan gelojoh dan tidak cermat. Dan kesannya sehingga ke hari ni sampaikan ada sebahagian pemimpin kita tak boleh bercakap dalam bahasa sendiri. Saya cakap ni untuk wakil rakyat, baik pembangkang, baik kerajaan. Dia nampaknya mengutamakan bahasa Tamil. Saya bukan membangkang, tapi kita ada bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Jadi itu keutamaan. Jadi kalau semua nak bahasa Tamil, bahasa Mandarin dan sebagainya, apa bentuk negara kita yang akan wujud untuk masa akan datang? Terima kasih betul. Peraturan Dewan Timbalan Speaker tentang apa yang dibangkitkan oleh Hulu Terengganu mengenai bahasa Tamil dan bahasa Cina. Saya ingin merujuk kepada Peraturan Dewan 36 9C. Perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara kaum dengan satu kaum. Timbalan Speaker telah dengar. Saya telah mengucapkan tadi bahasa Malaysia, bahasa Cina, bahasa Tamil. Apa salahnya? Kenapa Hulu Terengganu bantah sangat kepada penggunaan bahasa Tamil dan Cina? Apa salahnya? Adakah itu pendirian Hulu Terengganu dan Bersatu dan PAS, Perikatan Nasional, membantah kepada bahasa Cina dan bahasa Tamil? Terima kasih. Jawapannya pula, saya kata bukan membantah, tapi bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu. Keutamaan bahasa Melayu kena faham. Bahasa Melayu tu kena faham. Keutamaan kita bahasa Melayu. Kita bukan menggunakan bahasa lain. Jadi kalau orang Cina nak guna bahasa Mandarin, orang India nak guna bahasa Tamil, orang Melayu bahasa Melayu, apa bentuk perpaduan yang kita nak wujud? Itu maksud saya. Tak menyakitkan hati. Itu pandangan. Terima kasih betul. Yang betul pun setuju dengan saya. Tadi betul. Saya rasa kena reset balik. Timbalan Speaker, saya guna balik peraturan. Timbalan Speaker. Timbalan Speaker. Yang Berhormat. Saya tak bahan lah macam ni. Timbalan Speaker. Yang Berhormat Jelutong itu pandangan Yang Berhormat Hulu Terengganu. Pandangan, tapi tidak Dan boleh. tadi Yang Timbalan Berhormat- Speaker. Yang Berhormat Jelutong dengar dahulu. Timbalan Speaker, Yang tidak. Berhormat Jelutong, saya Boleh. sudah kata itu pandangan Hulu Terengganu dan dia kata tidak membantah apa-apa yang Saya dihujat setuju. oleh Yang Berhormat Jelutong. Saya sudah buat petua, saya mahu Yang Berhormat Kulim Bandar Baru teruskan ucapan. Tetapi tidak boleh jadikan lawak jenaka. Timbalan Speaker. What is so funny about using Tamil and Chinese? Yang betul. Apa yang begitu Saya lawak jenaka minta Yang sangat? Ketua Invoke 37.2. Kenapa tak boleh gunakan bahasa Tamil dan Cukuplah. apa yang lawak? Fenomena ini menjadi pengingat bahwa bahasa memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar sarana berbicara. Bahasa adalah warisan budaya yang menjaga ingatan kolektif suatu bangsa dan memperkuat rasa kebersamaan. Ketika sebuah bangsa mampu menjaga dan menghormati bahasa nasionalnya, maka identitas dan persatuannya pun akan semakin kokoh. Perdebatan yang muncul saat ini dapat menjadi momentum bagi setiap negara untuk kembali menegaskan pentingnya bahasa sebagai fondasi utama dalam menjaga jati diri bangsa di era globalisasi.